Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast kami yang bertajuk Kebajikan Murid versus Keputusan Pentadbiran. Saya Nur Aida Syakira binti Mazaki selaku hos anda pada hari ini. Bersama-sama saya hari ini ialah dua orang panel, iaitu Nur Fazana dan juga Nur Syafira. Dalam konteks pendidikan hari ini, kebajikan murid bukan sekadar pencapaian akademik, malah ia merangkumi keselamatan emosi, kesihatan mental dan juga kesejahteraan sosial dan keperluan asas murid. Namun, guru sering berhadapan dilema apabila tindakan menjaga kebajikan murid ini bercanggah dengan polisi sekolah, SOP dan juga arahan pentadbiran. Jadi, persoalan utama podcast kita pada hari ini, apakah yang patut diutamakan? Sama ada kebajikan murid atau kepatuhan kepada sistem? Untuk menjawab persoalan ini, kita akan lihat kajian kes di Malaysia dan juga Kanada. Diikuti perbandingan dan juga kesan kepada guru. Baik, kita mulakan dengan konteks Malaysia. Baiklah Cik Fazana, boleh tahu kongsikan satu contoh situasi di Malaysia yang menunjukkan konflik antara kebajikan murid dan pematuhan prosedur sekolah. Okey. Terima kasih kepada Aida kerana sudi menjemput saya untuk podcast hari ini. Okey, untuk menjawab soalan Aida tadi, kita tengok dalam sistem pendidikan Malaysia itu sendiri, di mana pendidikan Malaysia menekankan tentang kebajikan pelajar. Tetapi pada masa yang sama, guru berdepan dengan dilema di mana ada prosedur yang perlu diikuti oleh guru untuk membendung masalah pelajar tersebut. Sebagai contohlah, seorang guru apabila dia melihat seorang pelajar tidak bersosial dengan pelajar lain, prestasi dia rendah, guru tersebut menghampiri pelajar tersebut dan didapati bahawa pelajar tersebut menjadi mangsa buli dan berasa tidak seronok untuk datang ke sekolah. Dalam kes ini, guru tidak boleh menolong pelajar tersebut secara langsung di mana terdapat beberapa prosedur yang perlu diikuti oleh guru tersebut untuk langkah seterusnya. Sekiranya guru mengambil langkah sendiri tanpa membuat sebarang laporan mengikut prosedur kepada pihak pentadbiran sekolah, guru mungkin dikenakan surat amaran etika kerana tidak membuat laporan lebih dahulu. Okey, baiklah. Jadi dalam yang awak kongsikan tadi, adakah situasi ini dari segi etika pula, apakah bentuk kebajikan murid yang Cik Zana rasa yang paling terancam? Kalau ikut kes yang kita selalu dengar ini, kes adalah seperti masalah emosi dan kesejahteraan pelajar sering kita kaitkan. Walaupun ikut contoh yang saya bagikan tadi, walaupun niat guru tersebut adalah untuk membantu pelajar dari segi sokongan emosi dan sebagainya, namun guru masih terikatlah dengan prosedur pihak pentadbiran sekolah. Kata saya cakap tadi, pihak guru tersebut perlu membuat laporan dan tindakan kepada pihak pentadbir sekolah hingga menyebabkan proses untuk membantu pelajar tersebut menjadi lambat. Kalau kita tengok dalam laporan yang ditulis oleh bernama, pihak Kementerian Pendidikan sendiri sangat menekankan tentang kebajikan belajar, tetapi pada masa yang sama guru itu sendiri perlu mengikut prosedur pentadbiran sekolah. Jadi di sini kita nampaklah dengan jelas bahawa guru ni sebenarnya berada di dalam konflik antara niat kemanusiaan dan juga kekangan sistem pentadbiran itu sendiri. Sekarang kita nak lihat macam mana pula isu ni hampir sama tadi dalam konteks Kanada. Baiklah Cik, bagaimana pula pendekatan sistem pendidikan di Kanada dalam menangani isu kebajikan murid ini? Terima kasih kepada sebab tunjuk saya. Sekarang saya akan cerita berkenaan dengan sistem pendidikan di Kanada. Di Kanada, kebajikan murid merupakan keutamaan untuk sistem pendidikan di Kanada. Antara pendekatan yang paling utama di sistem pendidikan Kanada adalah Data Mandatory Level 2, di mana guru diwajibkan
untuk melapor sekiranya guru tersebut melihat ada tanda-tanda seperti penderaan fizikal, seksual ataupun ada pengabaian murid. So kat sini guru tersebut diwajibkan untuk melaporkan kes-kes tersebut supaya isu ini tidak terjadi ataupun dia bukan untuk kebaikan atau kebajikan murid tersebut. Sebagai contoh, terdapat satu kes di Kanada di mana seorang guru daripada sekolah rendah mendapati seorang murid tersebut mempunyai tanda-tanda penderaan. Walaupun begitulah, guru tersebut cuba untuk membuat laporan kepada agensi kebajikan kanak-kanak, tetapi ibu bapa murid tidak bersetuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut, dan ibu bapa kepada murid tersebut telah membuat laporan kepada mahkamah mengenai tindakan guru tersebut, dan mahkamah pula menyatakan bahawa tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut adalah betul dan mengikut prosedur dan etika sistem pendidikan. So, dalam situasi ini, dia menunjukkan bahawa sistem pendidikan di Kanada mengutamakan guru dan juga kebajikan murid, di mana sistem pendidikan Kanada itu melindungi kebajikan murid tersebut dengan jelas dan sekaligus membantu guru untuk membuat keputusan yang beretika tanpa rasa takut. Okey, Cik Kira, dalam kes ni, adakah guru ni sebenarnya dia bebas nak buat keputusan berdasarkan empati semata-mata? Apa pendapat Cik Kira? Dalam kes ni, guru juga tidak bebas untuk melakukan keputusan hanya semata-mata oleh empati. Walaupun empati merupakan nilai penting dalam keguruan, tetapi sistem di Kanada menetapkan bahawa kebajikan murid merupakan prosedur utama kepada sistem pendidikan di Kanada. Sebagai contoh, kepada kes yang kita cakap tadi, walaupun guru itu memahami perasaan dan mempunyai sifat empati kepada murid tersebut, tetapi guru tetap wajib untuk membuat laporan berkenaan dengan kes tersebut kepada pihak berkuasa agar kes tersebut tidak berlanjutan. Ini kerana empati sahaja tidak dapat melindungi murid tersebut untuk jangka masa yang lama. Situasi ini menyebabkan dilema kepada seorang guru kerana empati tidak dapat bertindak ataupun mematuhi tanggungjawab sebagai profesional seorang guru. Namun, di Kanada, sistem pendidikan memilih untuk mengutamakan perlindungan murid melalui undang-undang, dan empati guru hanya dilaksanakan sebagai kerangka profesional, bukan secara bebas tanpa garis panduan daripada sistem pendidikan di Kanada. Okey. Menarik juga nampaknya kat sini sebab kita nampak walaupun pendekatan antara Malaysia dan juga Kanada ni dia berbeza ya. Tapi kedua-dua ni nak tunjuk bahawa guru ni sebenarnya tetap berhadapan dengan dilema etika. Okay, baiklah. Jika kita bandingkan sistem pendidikan Malaysia ni, dia lebih berhierarki dan menekankan pematuhan kepada arahan pentadbiran. Manakala di Kanada, kebajikan murid ini disokong oleh kerangka dasar yang lebih jelas dan berpusatkan murid, walaupun masih terikat dengan prosedur pelaporan. Namun, dalam kedua-dua sistem, guru tetap berada di tengah-tengah antara menjaga kebajikan murid dan juga mematuhi sistem. Okey, baiklah Cik Zainal. Berdasarkan kes dekat Malaysia tadi ni, apakah kesan dilema ini kepada kesejahteraan guru?
Okey, kalau berdasarkan kes di Malaysia lah, seperti contoh yang saya bagi tadi, dilema ni akan memberi kesan yang sangat besar lah kepada kesejahteraan guru, di mana guru tersebut mengetahui pelajar mempunyai masalah diri budi, tapi guru berada dalam dilema di mana dia tidak boleh menolong pelajar secara langsung. Dia kena ikut prosedur pentadbiran sekolah yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan guru akan berasa stres, tertekan, burn out, dan yang paling kita risau adalah guru itu sendiri berada dalam ketakutan apabila dia tidak dapat menolong secara terus kerana takut akan diberi surat amaran berkaitan etika kerana tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, baiklah. Jadi kita lihat dari segi konteks di Malaysia. Baiklah, sekarang kita nak lihat apakah kesan dilema etika kesejahteraan guru ni kepada guru di Kanada pula. Apa pendapat Cik Fira? Okey, dalam konteks Kanada, pendekatan yang utama adalah kebajikan murid yang memberi kesan yang jelas kepada guru dari segi peranan dan kesejahteraan profesional. Melalui data military reporting, guru mempunyai garis panduan yang jelas dan dilindungi oleh undang-undang apabila bertindak demi kebajikan murid. Ini membantu mengurangkan tekanan dan juga konflik moral kerana guru tidak perlu membuat keputusan secara bersendirian. Namun begitu, guru masih perlu mengimbangi antara empati dan juga hubungan kepercayaan dengan murid apabila proses pelaporan dijalankan. Okey, baiklah. Sekarang kita nak lihat bagaimana pula perspektif sebagai bakal guru. Okey, baiklah. Sebagai bakal guru, apakah pengajaran utama yang kita boleh ambil daripada isu yang berlaku ini? Apa pendapat Cik Fira? Okey, sebagai bakal guru, isu ini telah mengajar saya bahawa untuk membuat sesuatu keputusan yang beretika memerlukan keseimbangan di antara empati dan juga tanggungjawab sebagai seorang guru, di mana guru perlu memahami sistem sokongan yang wujud di sesuatu negara, di mana ianya akan membantu untuk sebagai seorang guru itu untuk memastikan kebajikan murid tidak terabaikan. Okey, pendapat Cik Zana pula sebagai bakal seorang guru ni macam mana pula? Pada pendapat saya lah, pihak pentadbiran sekolah di Malaysia perlu lebih sensitif lah berkaitan dengan isu ini. Di mana dalam prosedur itu telah menekankan bahawa setiap tindakan lanjut yang perlu diambil oleh guru tersebut perlu membuat laporan terlebih dahulu. Hal ini telah menyebabkan guru berada dalam dilema lah, sama ada nak menolong pelajar secara terus atau mengikut prosedur. Oleh itu, saya berharaplah prosedur ini dikaji semula untuk memudahkan guru menolong pelajar secara langsung lah. Okey, baiklah. Saya juga sebagai bakal guru, saya sedar bahawa sistem pendidikan kita ni sebenarnya perlu menyokong guru supaya mereka tak bersendirian dalam membuat keputusan yang sukar. Jadi sebagai kesimpulan, kebajikan murid ni sebenarnya perlu kekal sebagai teras profesion keguruan. Namun kebajikan murid ni hanya kita dapat jaga dengan berkesan apabila guru tu disokong dan juga dipimpin dari segi etika dan juga polisi yang lebih fleksibel. Jadi kami berharaplah agar sistem pendidikan ini kita dapat mencapai keseimbangan antara keperluan murid dan juga keperluan pentadbiran. Okey, baiklah. Terima kasih kepada panel yang sudi hadir pada hari ini dan juga terima kasih kepada semua yang sudi mendengar podcast kami pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.